makanan kita makan tu yang menyebabkan jadi gout teruk tu. Stres buat bisnes sampai gout and sakit, tuan rasa macam mana? Saya sentiasa bagi tahulah, dalam kita buat bisnes sangat penting untuk kita jaga kesihatan kita, jaga makanan kita yang kita makan. Saya yakin kalau kita jaga makan, banyak perkara-perkara health problem ni boleh hilang. Saya bukan doktor, tapi pandangan saya, of course body kita produce juga, tapi sama makanan kita makan tu yang menyebabkan jadi gout teruk tu. Jadi tengok makanan yang boleh, makanan yang tak boleh. Ada orang gout, dia certain food dia tak boleh. Saya pun ada certain masalah kesihatan yang saya hadapi. Jadi saya cubalah elakkan makanan-makanan yang boleh menyebabkan benda tu datang. Tapi ceritanya bila kita berniaga ni, semua atas bahu kita kena fikir banyak perkara, kita kena buat banyak perkara, maka kesihatan tu penting. Saya cakap terus terang, memang kesihatan tu penting. Saya pernah at one point Allah uji dengan kesihatan yang sangat teruk. Ambil masa 2-3 tahun. Masa 2-3 tahun tu struggle. Tapi di sebalik kesusahan ada kemudahan, kita yakin. Right, qada dan qadar Allah, kita kena yakin. Jadi bila Allah uji tu sebab Allah sayang. Cuma tinggal lagi apa usaha kita. Bila mana kita dapat suatu penyakit, apa usaha kita. Sebab saya ada bagi tahu, salah satu makanan yang baik untuk kita makan, suplemen yang baik untuk kita ambil adalah magnesium. Kan saya ada bagi tahu kan pasal magnesium. Jadi ambil magnesium ni untuk tujuan insya-Allah health kita. Cuba lah.